ada pertimbangan pemerintahan Semar Abdul Aziz. Okey, start. Al-Hadis dan perdana seperti Imam Abu Hanifah dan di Kufah dan Imam Malik di Madinah. Di Kufah imam apa? Di Kufah. Di Kufah imam apa? Imam Abu Hanifah. Imam Malik di Madinah. Imam Iqbal ada. Hantaran. Bahasa Arab. Okey. Ataupun biasa kita sebut sebagai bahasa pengantar kan. Bahasa rasmi kerajaan. Ya, bahasa rasmi kerajaan. Pasukan antaranya ialah pasukan tengah yang dikenali sebagai Al-Qabu. Tapi tak rehat. Qalbul Jaish yang sebut Qabu. Qabu tengah makan teh. Qalbul Jaish. Okey, terus. Tenteraan pada zaman apakah yang mengutamakan orang Arab? Umayyah. Pada zaman Umayyah. Itu jenis Berjalan kaki. Berjalan kaki, berkuda, berkenderaan. Kemudian dia serahkan kepada Muawiyah dengan 3 syarat, iaitu memerintah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kedua, memuliakan keturunan Rasulullah. Ketiga, khalifah seterusnya dilantik oleh majlis. Ya. Bacakan 3 nama tokoh cemerlang. Ada sebut lagi. Cemerlang dalam bidang ketenteraan. Kalau so juga tak ingat tu. Itu boleh dasar 2 markah. Salah. Salama. Tak ada bagi dia sah. Salama. Musalama. Kepada Benjamin Salama. Haris. Salama Albai. Abang